Lagi ada makan lah. Kelekat dah belum lagi tak? Kau umpan pun tak banyak lah ni. Kelekat dah. Kelekat tu rasanya. Halus tu. Oh merah tak? Dekat bawah kayu lah. Ini tak raya. Lepas dah, tak lepas lagi. Lepas. Tidak habis mulut. Dia makan belakang lah. Ada. Oh, tapi tu lah. Ada. Hari ni hari merah. Semua saiz sebaya-sebaya je hari ni. Bau merah. Mata terpendek tak tu lekat tak. Bawang kuning. Merah rupanya. Wow. Okey. Masuk. Alright. Asam pedas lagi ni. ZKL punya lubuk kita ambil ni. Ada lubuk pokok tumbang kan. Dulu dia boleh tahan tajuk ni. Getah ni. Tumbang getah ni. Lubuk ZKL ni. Dapat ni berketik-keras ni ada kayu bawah dia. Tambah dia. Aduh. Mana pi? Mana angko? Ada siapa ni? Tadi yang buat dia. Buka air membu. Dia makan. Bawa ke kayu tu. Awal bawa kayu lagi. Halus ingat. Hai, nak main-main pula lah. Malas apa pegang? Lantak kan.
Okay. Yang terakhir sekali. Oh Allah. Pantai lah dia ni. Nama dia bawang buluh. Bawang buluh ni. Last kali pot kita ni. Oi, bawang buluh. Buah. Tak sangkut atas tu. Okey, kita stop sampai sini je. Kita stop sampai sini. Nanti kita kira berapa jumlah ikan. Air pun dah panas sangat dah. Mata air pun dah tegak dah. Pun gambar view pun dah tak berapa dah cantik dah. Dah hitam dah. Okey, macam ni cantik. Tengah lagi ni. Okey, jadi teruskan. Nanti kita kira berapa ekor yang terdapat. Tapi hari ni memang bau merah yang banyak. Bau merah memang banyak. Tamat sudah. Kita punya trik kali ni. Jadi untuk hasil-hasil kali ni hasil-hasil kali ni Raja Bawang boleh tunjuk lebih kurang dalam 13 ekor semua sekali. Jadi ni kita ada bawang kuning, yang selebihnya semua bawang merah. Selebihnya. Sebab apa? Sebab boleh, Dik. Sebab boleh. Jadi mana-mana yang nak umpan apa tu boleh ke TikTok umpan apa Raja Bawang. Tengok. Yang besar kali ni. Merah tu mana? Tu. Ini yang saya paling besar kali lah. Merah. Merah tu. Ni merah paling besar sekali. Yang kuning yang ni. Tu. 11, 12 dan 12. Yang kecil sekarang. Okey, terima kasih. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Raja Bawang daripada saya, Raja Bawang dan juga Rahim. InsyaAllah ke depan nanti kita akan bersiaran bersama dengan, kita tengok tetamu kita siapa dan juga kita punya bookman siapa. Kemungkinan besar Zul KL atau kita punya tetamu, kita punya guest, special guest nanti kita akan beritahu kemudian lah. Jadi kita akan bawa kita punya mungkin lah antara kita punya junior. Dulu dia junior, dia orang tu 5-6 tahun dulu dia orang junior, sekarang dia orang dah senior. Kita tengok siapa yang akan turut serta bersama dengan Raja Bawang. Tapi bukan sekarang lah, tak tahulah, mungkin ke depan yang akan datang bila Raja Bawang free nanti. Rahim memang tak dapat lah sebab Rahim ada urusan. Jadi dengan Raja Bawang mungkin boleh. Okay, penat. Bye bye.